guys, welcome to Asla channel. So guys, today sekarang ni Asla baru je lepas habis shooting dengan Lova untuk crawling mat baru dia. And ngam-ngam hari ni ada shoot and esok pun ada shoot juga. Tapi esok Asla akan shoot visualizer dengan Iman Troy seperti lagu baru kami, Jung Jung Inai Mai Pun Raja Wali. So korang stay tune sebab kita orang akan shoot visualizer dan juga MV untuk lagu Jung Jung Inai. So guys, content for today, Asla akan sleep over dekat rumah Iman. And content untuk hari ni juga, Asla akan house tour rumah Iman Troy. Dan sebagainya, esok kita orang nak shoot visualizer tu sama-sama dekat Shah Alam. So jadi Asla akan bermalam dekat rumah Iman lah supaya esok kita boleh sama-sama bersiap, sama-sama pergi gitu. Manja kali dia abang, nak sama-sama saja. Manja kali kan Tanjiro. Manja kali Tanjiro ni. And now Asla nak kena drive pergi Shah Alam. Tapi before tu Asla nak kemas baju Asla dulu. And Asla nak padam makeup ni sebab makeup ni Asla dah rimah sangat. But this looks so cute. Muka Asla terus jadi sama macam Tanjiro. Korang nak tengok tak? Look at our face, like mother, like sign. It's so cute. So tanpa buang-buang masa, Mami Asla akan pergi bersiap, kemas barang, pada makeup, and kita akan drive ke Shah Alam untuk ke rumah Iman Troy. Let's go! Hai korang, welcome to Asla channel. Mari-mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire, rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersinar, terang di angkasa, Asla bersinar penuh warna. Confident is the key. Korang, Asla tertidur. Korang, cerita di malam tadi sebenarnya lepas Asla habis shoot makeup rimau tu, Asla dah cuci muka yada-yada tu kan. Asla sebenarnya tengah tunggu Iman tau. Iman dia ada event malam tadi. So Asla tunggu Iman habis event baru Asla pergi rumah dia. Tapi dalam on the way tengah tunggu Iman sambil baring-baring tu, Asla tertidur. Lepas tu kan Asla terbangun balik pukul 4.30. Asla buka phone, Asla tengok ada Iman call tapi Asla DND. And Iman tanya Asla, jadi tak datang? Tapi Asla cakap Asla tertidur. And tak apalah, kita orang buat plan lain. So pagi ni, sekarang ni Asla tengah on the way ke rumah Iman. And Mua Asla pun on the way ke sana juga. Kita orang akan bersiap sama-sama, make up sama-sama dekat rumah Iman right now. And korang nak ke Asla buat juga house tour rumah Iman tu? Patutnya Asla buat malam tadi tau, tapi sebab dah tertidur. So korang rasa macam mana? Kalau korang nak, korang please comment sekarang dekat live premier chat. Please comment nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Lepak mama. And then kita akan sambung lagi panjang sikit lah untuk full day hari ni. Okay, so let's go. Kita pergi ke rumah Iman Troy. Wow, this is her house? Damn, banyak kereta. Sebab ada kru-kru Ezo House kot sekali. I'm so shy. Asal dah terlambat dah ni. Oh my god. Tapi kejap, sebelum tu kita akan call Iman sebab Asla malu gila. Takut ada kru-kru dalam tu. Iman tak angkat. Did I need to go inside alone by myself? For real? Guys, Iman tak angkat call Asla. So Asla dah start rasa nak balik sekarang ni. Ataupun patut tak Asla call Mua Asla je sebab Mua Asla dah sampai kat dalam. Wait, saya cuba. Hello. Akak. You. Akak dah dekat dalam ke? You kat atas ni. Iman dah start makeup ke? Belum. Kita orang nunggu awak ni. Kenapa Iman tak angkat call Asla? Tidur. Tidur? Iman tidur? Ya, parking je ni. Parking kereta tak puan. Dan sekarang ni Asla malu nak masuk dalam. Kenapa kau malu? Bukan ada kaki. Oh, tak ada Tak ada. Tak, Asla ingat kan ada kru-kru Ezo House sekali. Okay. So, boleh masuk Iman suruh masuk terus? Ya, dia menunggu je. Kata dia tidur. Kau kerja kelas lah, tolong tolong kerja. Okay. Iman pakai tudung tak? Pasal tu kan tak ada pakai. Sekarang dia tengah pakai. Kalau awak nak play pun boleh je. Naik je. Okay.
Dapat green, kena suruh kejut Iman pula. Let's go, kita masuk rumah Iman Troy. Wah guys, rumah Iman terong. By the way, saya dapat izin Iman untuk record rumah dia. Guys, damn. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, this is so cute house. Like depan-depan ada cermin dulu untuk feeling-feeling. Situ terus naik tangga. So big untuk tinggal sendirian. The house are so big untuk duduk seorang-seorang. Like, real? Atas lagi ke? Should I ni atas lagi? A, patut. B, nanti dulu. C, tunggu bawah. Take A. Tiga tingkatnya. Tu dia. Rumah penyanyi jemput-jemput datang rumahku. Nuk ba, kasihannya dia kepenatan. Nuk ba. Nak kejut macam mana ni kah? Macam mana nak kejut dia ni? Iman! Iman dah bangun ke? Belum. Belum? Iman dengan suara selap. Iman pukul apa kita nak kena siap? Sekarang. Iman wakey. Betul dah. Bangun. Iman, lembeknya badan Iman. Macam air. Iman dah gemuk. Jom. Jom. Bersiap. Wah. Bye-bye tinggal dia. Bye-bye. Buruk dah. Cuma muka Iman barang gila. What you do? Tada. Dia lambat semalam. Hah? Pergi dating? Oh. So guys, sekarang ni kita orang settle makeup dulu lah. Kita akan siap settle makeup dulu. Dah siap cantik, baru kita akan sambung lagi. Let's go. Kita dah siap. Iman ada mic? Oh. Bila asal pasang? Tadi. Asal super bila kau pasang? Ni, tu. Iman tak sedar. Itulah banyak sangat bercakap sampai kan tak Siapa perasan. dua Asla sebenarnya? So this is makeup look Iman and Asla for today. Ya. And kita akan bersiap pakai baju kita untuk shoot. Ya. Tapi sebelum tu, Iman Ya. nak bawa saya jalan-jalan. Let's go. Ya, kita buat house tour dulu. Jom. Let's Apa go. ke rumah Iman? Dia Boleh macam ke? penat sikit lah. Iman duduk seorang-seorang dekat Aish. rumah sebesar macam ni. Seriously? Takkan duduk dengan suami Wah, seriously? Okay, jom. Kita start dengan bawah. Wah. Aku pula tudung macam lapu sangat lah kan? Kita. Ke tak? Kau okey je? Okay je. Aku macam Alhamdulillah. orang datang tetamu, lepas tu macam pakai tudung asal boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Wa syukur. Oh, tengok ni, cermin ni cantik kan? Iman, ini kira rumah ni dia macam Apa? dia orang cakap apa townhouse Townhouse? Yang bawah tu dia orang lain. Kan? Ya. Sebab Iman punya Iman tak tahu. Aku tak tahu Aku buat tahu je. Sebab dia punya bawah tu macam tak kosong terus naik ruang tamu like this one. Dia townhouse ke? Dia dah double Tak tahu tu. Tak tahu. Okay, jom kita start dari bawah. Tapi bawah tak ada apa. Okay, so basically It's just aku Kita pula akan- yang cakap bawah tak ada apa. ni rumah kau sebenarnya kan? Sebab tadi dah tengok dah. Rumah tipu-tipu. Okay, bawah ni dia akan tangga, lepas tu dia akan terus naik atas terus ruang tamu lah. Ya, and ada So- cermin. Sudah nampak tak ada cermin? So korang akan nampak dia punya tema dia very like macam very colourful but then classic. It's giving something yang macam tak tahu macam korang rasa cozy tak? Iman yang pilih tema rumah ni lah. Yes. So kita nak macam Wah. sebab baju kita akan klasik hari ni. So sebabkan baju kita klasik, so rumah kita pun kena klasik lah. Untuk hari ni? Ha, Untuk hari ni je lah. untuk hari ni je. Tapi you got a days. So yeah. So Iman dah berapa lama pindah rumah ni? Dia baru Iman dah pindah rumah ni dalam sehari. Iman! Iman pindah rumah ni dah sebulan. Baru lagi lah. Baru lagi. Patutlah Iman macam tak tahu sangat rumah ni Yeah. kan. Oh. Sebab fully furnished. Tapi Alhamdulillah lah Iman dia macam Dia macam fully furnished. So macam kalau rezeki and dia macam kalau bosan-bosan macam Kenapa Iman pilih yang kayu? Dia macam dia macam old klasik lah. klasik kayu. lah. Jarang-jarang orang muda sebab suka. orang kampung kan. Oh Alhamdulillah. So kena hidup dengan cara kampung lah.
Tapi Alhamdulillah Iman jenisnya kuat membaca. Takkan. Kalau bosan-bosan aku kan macam baca. Banyak gila buku collection Ambil ni. Tapi jangan curi lah banyak gila. Siap ada Fish Girl, Juara Wira. Iman memang suka membaca, Alhamdulillah. Itulah membaca-baca IQ ni tak tahulah naik ke tidak. Itu Saya yang bacanya Juara Wira, Superman. Wait, actually though, what the heck? Semua Juara Wira Wait, style though. Siapa dua Juara Wira ni? Siapa dia juara dia? Yalah. Hui King Sam. Siapa Juara Wira ni? Oh, ini memang writer dia. Pedang Setiawan pun. Setiawan? Wait, hak dua belakang ni? Cerita belakang. Guys. Tu ni. Oh. Amazing Spider-Man. Tak, maksudnya- RM2 je tu. Maksudnya Pedang Setiawan ni bawa banyak. Weh, ni zaman Ini bila edition weh? berapa Pedang Setiawan? Ni zaman bila ni? Limited edition Baik dah Iman boleh beli limited edition. Padahal aku tak tahu ni siapa punya ni. Kubur-ku syurgaku. Alhamdulillah. Kubur kusyuk. Alamak, takut rasa kubur-kubur ni. Oh, banyak buku Iman. 2 years at 8 months, 29. Okay, tak apalah. Tak payah. Okay, so this is the kitchen. Yang ni adalah tempat kita makan. So basically dia ada banyak lah. Macam kat sana boleh buat kerja. Dia comel lah, dia cute. So dekat sini boleh lepak, situ pun boleh lepak. So macam banyak tempat boleh lepak, and also dia macam family friendly lah. Family friendly? Lebih kurang kan. So ni tempat makan. Kat sini tempat nak ambil macam air ke sudu garfu dan sakatan dengannya. Macam itulah. So this is the kitchen. Basically rumah ni dia bertemakan cerminku rumahku. Betul, dia macam banyak cermin. Everywhere you akan ada cermin. So make sure macam you jalan dengan selera. So you jalan everywhere you akan macam dia kan macam tu. Dapur. Okay, Ada apa? So kita ada Tolong buka nak tengok sikit. tak apalah, tak ada apa sangat dalam Lagi ke? ada air caji je. Dengan mineral. Inilah rumah bujang Tapi okey lah, dapur kemas. Okay, so ni studio pula ni apa orang panggil store. Tak payahlah store buka. Tak payah stop. So ni kitchen kita. Wow. Ada toilet. So kalau macam tengah-tengah masak nak kencing, je nak kencing. Dia macam tiba-tiba masak-masak macam alamak peluh tu mandi. Terus mandi dia macam okey lah. Dalam ni ada toilet tu mandi. Dia punya dapur ni sangat good. Ada tingkat luas memang boleh keluarkan dia air. macam kalau masak ada asap ke apa panas kan terus buka tingkap. Kau jangan terjun pula lah kat sini kan. So ni memang pilihan Iman lah ni. Dia memang personally lah. Very nice. Okay, very nice. So kita pergi ke tingkat yang seterusnya. So Iman Tapi ni cantik tu. Macam mana? Wih, style tu. Asalkan try. Asal suka yang ni, yang macam dia macam dapat rasa naik unta lah. Yang ni. Sial. Dia macam naik unta sikit. try. Kau tengok ni, dia punya style macam hebat gila. Mana Iman dapat dua kursi ni? Sumpah start rasa nak bawa balik. Sial. Dia macam ish. Jalan, Prop shoot hari ni. Dah jumpa dah. Kan cakap bertemakan klasik. Ya. Kita bukan nak cakap apa Kena lah. dah. Baik dah Iman punya. Kita pula tak boleh nak buat cermin kan. Sekali nak buat cermin macam nak posing. Okay, next. Okay, next kita pergi ke floor atas. So, rumah ni very privacy tau. Macam bila you naik atas, you akan nampak ruang tamu dulu. So, macam tetamu takkan nampak you dekat atas tengah tidur. Betul. Selalu kalau kau balik kampung, tiba-tiba kau bangun buka-buka mata, ada tetamu depan mata kau kan. Tapi kat sini tak ada sebab kita mengamalkan privacy family first. Tapi kan Tetamu second. Tapi kalau tengok pada furniture rumah ni dia macam townhouse tau. Bawah dia tengok orang lain. Oh ya. Yeah. Tapi Iman tak tahu Iman tak tahu sebab Iman tak tahu Iman duduk dengan orang lain ke sebenarnya. So, Iman jenis macam okay dia Macam Iman macam tak kisahlah apa-apa. Yang penting aku ada rumah. Macam tu kan. Okay, so this is the master bedroom. So master bedroom kita ada TV and also ada Dia tengah fikir nak goreng apa.
tengah ada space dia lah kat sini kan. So my own space, which is kalau aku marah nak turun tangga, sebab nak turun tangga je dah kena 2 kali. So Betul, kalau aku betul, marah nak turun tangga, aku tengok TV je lah kat sini. So kat sini memang specifically untuk beli untuk letak tudung Aslah dengan Iman lah. Baru beli hari ni. Baik doh Iman. Oh ni lah tudung kita. Ni tudung, yang ni selendang kita. Kita akan pakai bawal hari ni tau. Cincang? Ya, cincai ya. Bawal? Ya. Wow. Yang ini kimono siapa tak tahu. Okey, kat sini ada jamban. Wow. Dia macam sampai berak sampai tengok view. Sampai berak sampai tengok kenapa pokok aku ni layu tak siram. Dia kan memang sampai aku berak kat sini, aku buka sliding door. Sabar ya. Alamak, nak boleh buka tak? Iman. Sliding door, tengah berak sambil siram. Sampai siram motor. Dengan awas Cak apa salah layu ni siram sambil berak. Weh, style dah rumah dia. Style lah. Dia rumah orang panggil rumah malas dan rumah bujang. Malas dan bujang. Itu penting. Lepas tu lagi satu ni yang bestnya kan, lepas keluar je mandi tu kan, basah-basah korang terus macam ni lah. Korang terus macam cangkuk ni. Kimono dah siap lah, tinggal sarung je. Dia macam, nampak ke? Siapa? Dia semua everything dah disediakan. Dia kelakar dah bila Aslah macam tersangkut kat sini. Everything dah disediakan. Yes. Dia macam cepatlah kering sikit. dia macam okay, dia baik macam lama lah. sikit dah kering macam tu Everything disediakan. kan. Perfect. Lepas tu kat sini kita ada katil. So Aslah ready for the view? Ya. Okay, 1, 2, 3. Bawah ni aku tak tahu benda ni surau ke apa, aku tak tahu. Itu apa? belakang. Sumpah tak tahu. Surau lah. Ya, surau. Oh, So macam dekat lah sikit. Macam buka-buka tu adalah Iman. Kenalah dengan nama sendiri. Nama pun Iman. Troy. Okay. Very nice. Dekat lah dengan Iman kan. Dia Cuma memang kat luar ni kena letak minimalis something lah. Kat luar ni kosong sangat. Kan. Kena letak Mungkin boleh something. letak meja kerusi ataupun Watson ke kat luar tu kan. Aku rasa kat luar ni aku nak letak apa lah. Tak tahulah weh. Aku tengah fikir nak sebut apa, nak goreng apa. Aku nak letak apa lah luar ni macam best je. Apa yang boleh kita letak? Apa ni yang best? Mini apa orang kata? Mini Zeus Mini. bar kot. Oh tak. Aku bela Coffee burung shop. ni kat luar. Burung. Ayam. Ayam kan. Boleh buat Zoo house. zoo. Cat house. Cat Cat tree. Cat Ada tree. pokok situ. Ya doh, tapi kena ni lah, kena lock kan, kena buat Mungkin pagar. boleh ni kot. So Yeah, kita very nice. pergi bilik seterusnya. Bilik Aiman tidur tadi tu. Okay, ni bilik yang saya tidur tadi. Ada orang lain pula tidur, sibuk je budak ni. Ini adik saya. Ini adik saya tak tahu malu. Macam mana nak tahu adik daripada kepala sampai kaki barang aku. Ini Biasalah memang macam tu adik-beradik. ya, adik-beradik memang macam ni. Normal. So, ini adik saya. So kita orang kalau nak tahu kita orang apa? Okay, satu selamat datang. Okay, satu selamat datang kena berdatang. Tanah segenda sekebun bunga. So basically aku tidur dengan adik aku lah kat sini. Oh, jadi yang tadi tu? Yang tadi tu tak tahu bilik siapa. Aku tak, kita ikut lah. Kalau kita orang bosan kita tidur sana tau. Kalau macam panas tidur sini sebab bilik sana tak ada aircon weh. Oh, ini ada. Ini ada weh. So, ada talas lengkap. Ada kat cermin sini- lagi weh, lengkap. Kat sini tempat dia menangis lah. Oh, menangis? Sebab dia suka nangis. So memang kena ada ruang untuk dia nangis sendiri. So specifically memang aku tak letak apa-apa kat sini supaya dia rasa macam alah sunyi. Tapi okey lah, dia just nice kalau nangis kat sini. Aku rasa ni memang perfect tempat untuk nangis. Cuba kau try nangis. Dia macam kalau menangis sambil menangis tu kan, oh rumah sana tu boleh nampak kau. Dia macam at least orang depan boleh WhatsApp kan. At least ada orang nampak. Dia macam dapat attention tu sikit macam. Are you okay? Alah. Boleh lah nanti. Can I have your number? Can I have your number? Ada. Okey tak tengah nangis. Dia tu. macam kita keluar makan lah. Dia macam Taylor Swift lah yang macam tulis-tulis. Ya. Oh, I'm okay. Betul-betul nampak ni. Aku pula rabun. Bukan aku nampak apa dia tulis pun kan. Ya. Tapi ya tu, Ada orang berdiri ke depan ni. Dia ada kursi dia kat dalam. dia awas. Tempat dia semayang tu. Ni toilet.
Toilet yang ni kecil je lah biasa. Tak ada view-view, tak boleh siram pokok macam tadi. Tak boleh siram, tak best. Tak best. Tadi je lah. Yang best ni Yang ini siram pokok sampai tidur lah. mana-mana ada pokok. Yes, siram pokok. Okey ke Iman ni dia mengamalkan estetik dan floral fauna. So maksudnya dia mengamalkan masih lagi Gaya hidup hijau. hijau, hijau. Mangkuk hijau. So ini bilik yang ketiga. Bilik ketiga ni sebenarnya Kita lebih dah pada kat bilik tadi. tetamu lah. Oh, bilik tetamu yang paling depan Oh, bagus. Biasanya Sebab- master bedroom ni bilik sendiri. Kenapa bilik tetamu paling depan ni? Supaya bagi dia social sikit lah. Biar dia yang tegur dengan jiran aku. Sebab aku tak ada masa kan. So kau ingat kau duduk rumah aku free-free, tak ada kau kena bersosial dengan jiran aku. Kena ada eye contact dengan jiran aku. Macam It's tu. just nice. Yang hijau ni apa benda ni? Apa tu? Actually though, what the fuck is that? Gitulah. Itu kereta Aslah. Betul. Pada atas dia dapat kereta dah. So macam kalau Aslah bosan-bosan, Aslah akan duduk bilik ni lah. Dia akan tidur bilik ni. Kalau aku datang lah. Kalau kau datang. Kalau kau nak datang lah kan. Kalau kau tak datang, dah aku merajuk kan. Kau rasa ni jamban Aslah? Jamban aku. Dia tak ada jamban ke? Dia ada di belakang. Oh, alah tersorok. So macam tengah-tengah berak, lepas tu rasa macam nak healing. Tapi dia boleh nampak orang sebelah punya tandas ni. Mana? Gila lah. Mana? Itu tanda orang sebelah. Ya. Nampak tak? Bodoh, dia tak tutup ni, bongok. Dia tak tutup tingkap. Itulah masalahnya. Macam Terpaksa lah. sangat friendly rumah ni. Terpaksa lah keluar, lepas tu tegur. Assalamualaikum. Tengah berak. Dia macam terpaksa buat friendly kalau Dia tak macam nampak. Untuk cover malu tu. Macam So nice. So sekarang ni kita orang nak Bersiap. get ready with us. Let's go. Aku macam buruk sangat. Apa yang buruk sangat aku ni? Cantik lah. So beautiful. Sorry aku orang buruk sikit. Saya macam tak ada semangat nak hidup. Ngantuk. Saya ngantuk. Bukan tak ada semangat nak hidup, saya ngantuk. Let's go. Kita bersiap. Let's go. So after hampir 15 minit pakai apa nama benda ni? Gundik, sanggul dentang, lintang. After 15 minit kita nak test. Betul tak gerak? Kok dah ni? Mana ada? Cukup ke ni jarum ni? Janganlah. Mana ada gerak macam tu kan nanti. Memang semua purple diorang bagi. Dia macam kau nak sangat kan, kau suka sangat purple kan. Selepas kita pakai gundik ni, Gundik tu tahu apa? apa? Kita panggil raja punya tu. Raja punya Apa sih mana? macam mana? Kita gundik. Saya tak cerita Indonesia gundik tu macam bukan ni ke? Macam bomoh-bomoh. Tak tahu tapi Oh lain Melayu lain. Oh, maafkan saya. Woi nah. Ini macam paksa ni kurus dia tu. Boleh longgar sikit kot. Ini macam dah bernapas ni. Oh. So, Tak boleh bernafas. masa pakai situ. Jap, ini kurang longgar. Cuba tarik ke sikit. Tada! Tada! Pusing. Sa na 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 sa na 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 cari paban. Ada. Let's go. Sekarang ni kan pukul 3 tau. And kat luar panas gila. Ya, nak mampus. Kita orang sekarang dalam bilik tengah bersauna. Jadi kat luar lagi lah panas lenting. Tapi kalau korang tengok macam Asla punya style lain, Lima punya style pun lain. Dia macam ada keunikan tersendiri lah. Yeah.
Dia okay. Maksudnya Kak Alia pula bagi kau nak purple lah. Purple full. Dia cakap apa-apa Full terus dia bagi. From head to toe. So Iman sebab sebenarnya baju ni tak ada warna pink. Oh ya ke? So Iman kena mengalah pakai putih. But dia ada boleh ni mix ni. Tapi sebab dia ada nampak. pink, dia still nampak pink kat sini. Betul. So macam cantik. Iman rasa tak apa Iman pakai yang putih, lepas tu yang lain Iman pakai pink. Yeah, that's So basically perfect. this is our team lah. Maksudnya macam Asla dia punya tema dia memang purple. So dia adalah puteri purple dan saya adalah puteri merah jambu. Purple dalam bahasa Melayu apa? Ungu. Ungu. Ungu ke ungu? Ungu. Ungu. Ungu tu yang pasang ungu kot. Ungu. So Asal adalah puteri ungu ya. dan Iman adalah puteri merah jambu. Putih ke merah. So bawang Putih. bawang Putih. ungu, Bawang putih. Sangat feeling. So, let's So go. jom kita nak ke tempat set pula. Panas weh kat luar tu. Let's go. So guys, now kita dah nak gerak. Woo. Thank you akak-akakmu aku. Bye-bye. Jumpa lagi Kak Maya. Oh, cucuk kepalamu. Aduh, bocor dah. Kak Zee. Bye-bye. Support lagu kami. Amin. Amin. AJL. Lambat lagi. Amin. So, let's go. Kita gerak ke location. Asal Iman gerak asing, Iman naik kereta lain. Asal naik kereta lain. Sebab lepas daripada shoot ni, aku tak tutup lampu ni. Damn. Saya tak tutup lampu ni guys. Lepas daripada shoot ni, kita akan terus balik lah. Akan terus balik. So asal drive sendiri kat sini, kita asing-asing gitu. So let's go, kita ke location shoot. Yang panas-panas lenting dekat luar tu. Kau bayangkan kalau makeup aku cair, ketiak berkeladak, banjir dah satu baju ni nanti. Ni belum gerak lagi aku dah start rasa berkeladak dah ni. So apa, semoga hari ni berjalan dengan lancar and dipermudahkan urusan, amin. And korang jangan lupa untuk support Junjung Inai. Dah ada keluar kat TikTok tau. So korang boleh tengok TikTok and korang boleh buat transition macam mana yang kami buat. Ketat weh pinggang ni. Tak bernafas aku. So let's go ke next location. So guys, kita dah sampai di location shoot. Ini dekat mana? Taman Shah Alam lah. So kita akan shoot kat sini sikit. Yang ini visualizer tau. So visualizer ni dia simple punya MV. Dia bukan MV. Dia bukan MV. Tapi kenapa? Tadi Kak Lia macam tengok lagu. Macam tengok kan ni tak ada orang kan, Kak Lia nak garu. Lepas tu Kak Lia bukan nak garu. Lepas tu tiba dengan Asal tengah record. Tak nampak ke? Sebab asal macam ni tadi. So yang ini dia visualizer ni dia simple punya shoot, macam 2 take, 3 take macam tu je. Kalau MV dia ada jalan cerita, dia ada angle, ada berlakon. Tapi kalau visualizer ni biasa-biasa je. Dia just normal macam maiming-maiming, feeling-feeling, tu je. So satu baju je untuk hari ni. MV besar nanti baru kita orang akan tukar-tukar baju. Macam jemput-jemput raya hari tu. So ni dah nak start. Tada! Itu swag tu. Dia macam at least tak adalah kotor sangat baju. Raya. Dia macam basah lah tapi tak kotor. Macam Asal boleh duduk atas tu. Sebab macam takut. Dia macam Kalau macam tu kau ngaku boleh duduk dalam tu je tu. sasik. Weh, okey tapi lah. ada Nice lah idea tu. okey lah, view tu cantik. Okey Pun tak lah. kalau kita record dalam tu. Tapi tak janji lah boleh keluar balik. Dia macam nice lah. Okay. Pasti. Dia lebih core. Ni buat apa ni? Apa je? Main. Sorry Abah Hati. Okey. Ui, gigih dia lah rupanya. Main muka sedap. Wait. Nah. Baru cakap tadi.
Siapa menuai hasil serupa ditanam? Apa dilihat kan pada emas permata tidak ternilai. Inai maipung Raja Wali, sepak tunggul inai berdarah ibu kaki. Jadi selip pandai gusar-gusar yang menanti, kendati petualang badai pun kan dilewati. Jung-jung inai maipung Raja Wali, sepak tunggul inai berdarah ibu kaki. Jadi celik pandai usah-gusar yang menanti, kendati pun tularang badai dilewati. Biar tak menyesal di kemudian hari. Jika Disorak. Disorak. Okay, guys, go home. Kita nak boget lah. Sekarang pukul apa? Sekarang apa? Sekarang pukul 9.28. 9.28 and it's a Rai.